Jangan ganggu Armin. Ketemu lagi dalam reaction drama berseri bahagia yang tertangguh ke-19, di mana dalam episod kali ini berlaku pertengkaran antara Kak Ju dengan Azrin. Eloklah. Yang mana suami Kak Ju, Saleh, dia hampir terkantoi lah. Nak terkantoi lah tu. Bila mana Kak Ju dia pertahankan suami dia, tapi Azrin dia nak buka macam, nak kata buka aib ke apa, entah macam tu lah. Sebab Saleh ni dia main judi online tak silap saya, tapi Kak Ju mempertahankan suaminya. Dia kata Azrin ni memecah belahkan keluarga diorang lah. Tapi Azrin ni pilihan Zakwan. Kayaknya Azrin dah tunjuk belang lah. Ada yang kata Azrin ni dia jahat, bukanlah jahat mana, dia jahat level S3 je. Sementara tu dalam episod yang sama, Datin Zaliha yang mana memang dia tak boleh terima Hana. Dia bagi macam deal ke apa, tak, bukan deal lah, tapi dia bagi duit dalam sampul kepada Hana supaya Hana tidak mendekati Armin, anak kesayangan dia tu. Datin Zaliha ingat macam Hana ni boleh dibeli dengan duit je, padahal Hana ni provider masa dia kahwin dengan Zakwan dulu. Bela biawak hidup lagi. So macam pasal duit ni Hana tak kisah, dia pandai cari jalan. Dia tak perlukan apa-apa dari inilah, dari Datin Zaliha. Cuma itulah sebab anak dia Armin tu dah hangau dekat Hana. Semalam kan kita tengok episod dia kata I love you semua. Kita boleh nampak lah macam mana seriusnya Armin nakkan Hana. Tapi itulah tak direstui oleh mertua dia, oleh mak si Armin lah. Mertua belum mertua lagi, bakal tak tahu lah jadi bakal mertua ke tak. Mungkin sesuatu yang berlaku yang membuatkan Datin Zaliha berubah. Biasanya drama Melayu macam tu lah. Okey, jumpa lagi.